Kalau korang nak makan makanan Kelantan dan juga Siam, kena datang Bukoh TRX. Jom. Wow, kat depan saya ni ada hidangan daripada Bukoh KL. Ada laksam, ada kerabu harimau, lepas tu ada khao mok kai. Jom kita makan. Ini adalah khao mok kai. Maksudnya nasi biryani ayam. Oh, ayam dia garing lah. Tengok pun dah tahu dah, warna dia garing. Dia punya herba musik tu memang naik. Ayam dia memang garing elok. Tak terlalu kering, tak terlalu berair sangat ke kan. Dia nice. Satunya adalah kerabu harimau. Harimau tu bukan daging harimau tau. Maksudnya adalah daging lembu tu loh. Dan dia datang sekali dengan budu dan juga cili gisar. Kerabu ni sebenarnya kena gaul bagi sebati semuanya. Dah gaul, dia letak pula dengan budu dia. Barulah Kelantan. Saya dapat rasa dia punya kelembutan daging tu senang nak kunyah. Ngam. Next adalah laksam. Kita kena gaul. Kuah dia memang pekat, santan elok. Dia punya santan pekat memang cantik. Sedap yang elok. Tapi dia tak pedas tau. Tapi korang yang makan pedas macam dengan saya ni, boleh je letak lagi cili. Tidak manis. Selalunya orang Kelantan akan letak gula banyak ataupun lebihkan manis. Tapi untuk laksam dekat Bukoh ni memang ikut tekak-tekak orang-orang kita. Tidak terlalu manis lah. Makanan yang paling suka dekat Bukoh KL ni, yang akan saya repeat setiap kali datang Bukoh, adalah nasi khao mok kai. Sebab saya suka ayam dia digoreng dengan begitu garing, elok. Dan nasi dia saya suka sebab ada rasa herba-herba yang fresh. Dan bila kita telan tu, kita rasa nasi dan juga herba tidak terlalu over. Dia punya rasa herba dia. Kita recommend korang untuk order khao mok kai.